salam sejahtera kepada semua penonton-penonton channel 4A Campus. Kali ni 2 minggu sudah kita ke Camp Mate Payung Region di Dusun Apak Kau. Siapa yang belum menonton lagi, jemput-jemputlah tonton video sepanjang kami berada di Camp Mate Payung.camp. Macam mana kami melakukan tugas. Melakukan tugas sebagai marshal team, task team dalam event tersebut. Dan terima kasihlah kepada semua camper-camper yang hadir. Okey, untuk kali ni kita akan pacak lagi. Kali ni kita menghala ke utara, ke Batu Kurau. Nama campsite dia adalah Payat Campsite. Belum pernah sampai lagi. Sebelum ni pernah sampai Seven Beret dekat Batu Kurau. Ini kali kedua nak memacak di Batu Kurau pula. So kita tengoklah macam mana keadaan campsite tu. Sekarang ni baru je lepas hujan. Sebab tadi hujan punya lebat. Tu, cermin pun basah lagi ni. So sekarang kita on the way. Kita jumpa dekat Payat Campsite nanti. Okay, bye bye. Parking sini, lepas tu mandi bawah ni. Yelah, ini hari cuti. Sempena Riverfront Chalet. Oh, the ATV. Wow. Tu. Oh, atas ni je. Kita dah sampai Uzay Putih. Laluan dia dekat Uzay Putih Campsite. Oh, kat sini ada Lubuk Tengas juga. Tu, Lubuk Tengas Campsite. Ni Uzay Putih. Wow. Lawanya landscape dia. Ini malam sumpah sejuk ni. Mana betul dia payat kan betul juga. Ke naik atas lagi? Ke? Ini kat mana? Ni Uzay. Tak, ni West ni. Kita dah salah jalan. Ni Lubuk Tengas. Ni Lubuk Tengas Campsite. Wah, ada chalet lah Lubuk Tengas tu. Lawa lah chalet dia. Bukan sini. Kita salah jalan ke? Itu dia. Payat Campsite. Ya. Cukup. Sabar. Ya. Guys, kita dah sampai. Kita ambil tapak ni. Apa nama tapak ni pun? Tak tahulah apa nama tapak ni. So, berdepan dengan sungai. Wah, cantik sungai dia.
Pangan sungai. Apa-apa je kita pacak dulu. Takut hujan. Let's go. Thousand years later. Okay. Setelah beberapa jam. Ini je baru siap lagi. Tempat masak sana tak siap lagi. Oi, nyala oi. Dah lama tak camping. Huh? Wait a minute. Who are you? Dalam apa 2 minggu lepas dekat tempat kau. Tapi kau kali ni macam penat gila. Dengan panas, pacak pun serba tak kena. Aduh. Bila nak siap ni? Hari pun macam dah mendung je. Belah sana tu dah mendung. Belah sana dah mendung. Itulah guys. Pelan-pelan lah kita settlekan.
Air dia jernih ya. Hai Mama. Ulang. Hujan guys, hujan. Alhamdulillah, sejuk sikit hari ni. Aduh. Okay, nampak gayanya hujan. Nak hujan lebat lagi ni. Buruh dah makin kuat. Kita dah Why? Kita dah siap. Hey, kita dah siap set up kemah. Tempat masak. Dah sempat goreng sekodok untuk makan petang. Sekarang ni tengah rehat-rehat dulu, menikmati hujan. Ish. Menikmati hujan. Kita tunggu untuk makan malam pula. Bye. Makan malam ni simple je. Hujan dengan suasana hujan, makan Maggi. Yang tu yang paling sur sekali. Tunggu malam nanti. Bye. Okay. Selesai mandi, solat, jadi kita masak-masak, makan malam. Kita makan Maggi je hari ni. Jom. Maggi di malam hari bertemankan cuaca hujan. Mantap. Sur. Anak menunggu dah. Semasa lapar. Maggi kuali. Makan. Tak dah tu aja. Jemput makan guys. Kita makan Maggi kari dalam kuali. Mana? Makan. Makan dalam ni yang senang. Maggi. Malah ni kan. Jangan nak dimasak air. Jangan dimasak air. Dah selesai makan Maggi, makan brownies pula. Dah tinggal 2 ketul je. Tu strawberry tak makan. Kumpul. Hui, makcik kau betul. Ini yang tripod. Astaghfirullahaladzim, terkejut aku. Main tripod. Ui. Tahu-tahu muncul tangan aja. Akulah dia ni. Panjat cek. Dah suasana malam. Hari ni tak boleh nak jalan-jalan, tengok campsite. Hari hujan daripada petang tadi. Okay.
selesai saja. Astagfirullah. Selesai. Dah lepas pacak kemah, dah makan, dah mandi, semua sudah. So kita jumpa besok pula lah. Besok pagi pula kita ronda-ronda campsite. Bye bye, selamat malam guys. Bye bye pagi. Cita. Hai guys, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari kedua dekat sini. Pagi ni kita nak jalan-jalan tengok campsite. Kat sini memang ada 3 campsite sekali. Uzir Putih, Lubuk Tengas dan juga di dalam sana ada Payat. So kita start dengan Uzir Putih dulu. Lawa Uzir Putih ni dia macam ada vibe-vibe ala-ala kampung. Dia punya landscape cantik. Korang tengok dia punya sungai. Sungai dia lawa. Air jernih. Memang best. Jom kita tengok Uzir Putih dulu. Uzir Putih ni dia punya tapak kebanyakan memang tepi sungai. Tepi sungai situ. Ada juga yang belah-belah sana pun ada juga. Tapi seronok kat sini. Lawa. Uzir Putih ni ada juga tapak deck. Tapi ada satu je kot. Sebab nampak satu je. Ni boleh pacak lagi. Ada sinki. Kat dalam-dalam tu pun ada juga lagi. Dalam tu ada tapak lagi Uzir Putih. Menarik. Tapak dia memang best guys. Redup tu. Memang redup. Ni office dia. Ini office dia. Office Uzir Putih. Sini tapak-tapak. Okey, yang sebelah sini pula adalah Lubuk Tengas campsite. Yang tepi-tepi ni sampailah ke ujung sana Uzir Putih. Sebelah sini selepas daripada receptionist tadi Lubuk Tengas campsite. Lubuk Tengas campsite ni dia ada chalet kat situ. Lepas tu campsite lah. Ini tapak campsite. Ini tapak campsite. Dekat sana. Sampai ke sana. Tu ni chalet. So, kita orang tak nak lah ronda-ronda sangat sebab ramai ni kan, ramai camper. Takut mengganggu. So, sikit-sikit je lah. So, kita teruskan lagi. Tepi-tepi ni memang tapak Uzir. Sampai ke mana? Sampai depan sana. Sampai depan sana. Sebab depan sana dah terus Payat dah. So, kat sini boleh parking. Mana kalau korang nak pergi ke Payat akan lalu Uzir Uzir Putih dan Lubuk Tengas. Jalan yang sama. Betul. Tapak-tapak dekat Uzir Putih ni dia comel-comel. Comel-comel dia redup. Kat bawah sana pun ada lagi. Okay, kat sini dah start Payat dah. Kat sini dah start Payat. Payat ni tak banyak. Cumanya ada 14 tapak saja. Ya. Dia starting pada sini lah. Starting daripada sini sampai atas sana. Satu sana. Kat bawah tu ada lagi. Ada dua.
Dari tulis lah tapak P2, P3, P4. Jadi kat sini ada 3 campsite sekaligus. Yang itu toilet dia. Toilet dia baru buat, baru siap. Tapi cantik lah toilet dia. Besar. Tapak P4, durian. Atas ni semua pokok durian. Sorry lah guys kalau kamera ni kelabu. Dia sensitif dengan cahaya. Asal sejuk je blur kamera aku. Sabar je lah. 6 ni dokong lah sebab pokok atas tu. Ni ada pokok manggis. Pokok apa lagi? Durian. Langsat. Okay, ni boleh parking kat sini lah kalau untuk yang payat. Untuk payat ada parking kat sini. Dah lalang ni kita tunjuk toilet. Toilet ni baru lagi. Tapi kita orang tak pastilah kita orang antara camper yang baru merasmikan ke apa ke. Tak tahulah. Tapi memang baru lagi. Sebab tengok shower dia pun tak siap lagi. Tapi boleh lah pakai dah. Toilet dia besar. Ini ada shower. Toilet duduk. Toilet cangkung. Okay, ni pun sama. Yang itu tadi toilet duduk, toilet cangkung. Ini tak ada shower lagi. Ini toilet duduk. Toilet dia besar. Ni sinki. Toilet dia besar. So kalau nak mandi sekali dengan anak-anak tu, puas lah. Satu bilik air. Jom kita teruskan lagi. Kat sini memang vibe kampung guys. Tepi-tepi ni tu hutan. Lepas tu ada ayam. Syok vibe dia. Kalau jalan kat bawah-bawah tadi yang kat Uzi tadi lagi best. Cuma kalau ikut tapak, tapak payat okey. Sebab tapak payat besar dan dia dah siap tambak macam ni. So kalau kemah besar, tak ada hal lah. Yang ni T-Rex. Yang ni Gosh dengan Fly. Black Dog apa tu saya tak pasti. Tapi depan tu ada boleh letak dom. Yang itu Nature Hike. Boleh. Dia punya Fly pun panjang tu. So kalau kemah besar Kodi. Yang kemah-kemah bawah tu Kodi. Boleh lah muat. Kalau Uzi putih tadi dia lebih kepada kemah yang bersaiz SM. Muat lah. Okay. Kita akan teruskan ke atas sana untuk tengok apa yang ada ke atas sana. Kita nak mendaki seketika. Kita nak tengok apa yang ada dekat atas sana. Tapi tak jauh kan? Jom je lah. Hiking pagi-pagi. Cepedok. Boleh. Jom. Oh, ni yang tegak ni. Boleh tahan tegak. Sudahnya jalan terbalik. Aduh. Penat. Ui, bengah oi.
Pagi ni kita naik tengok sailing ke atas. 1,500 untuk satu malam. Boleh muat dalam 20 ke 30 orang. Jom. Let's go. Semangat. Semangat. Mencungap dah ni. Alah. Alah. Ni pokok apa? Durian. Oh, dah ada durian guys. Tapi kecil lagi. Mungkin dalam 6 dan 7 kot dah. Okey. Dah luar. Weh, benar lah apa dia cakap. 2,000 years later. Itulah chalet dia. Tapi cantik view atas ni. Tu. Oh. Chalet dia lawa. Chalet kayu. Cantik. Wow. Cantik. Macam ala-ala apa? Ala-ala apa kita kata? Bali. Bukan Bali. Itu dapur. Tandas. Lepak-lepak. Atas tu tangga, atas ni bilik. Lawa. Nenek segan. Kak ada orang jaga. Tapi lawa. Saya ada beranda tau. Ada beranda. Rumah ni dia muat untuk apa? 20 orang. Ngam lah. 20 orang. Memang muat betul lah. Dengan view dia. Dia memang lawa guys. 1,500. 20 orang boleh masuk dalam ni. Tapi menongkak sikit lah nak naik dia. Kalau kereta boleh naik. Boleh. Kalau tidak kena parking bawah. Berjalan ke atas. Selesai mendaki. Mari kita masak sarapan pula. Let's go. Selesai hiking, makan sarapan. Marilah terjun sungai. Dekat sana tak ada CO, tak buat laluan lagi untuk turun ke sungai. So kita orang turun ke bawah sikit. Mandi. Elok-elok. Pelan-pelan, tengok kan. Jom. Terjun. Malam kan? Halo, nama saya Asia Nabisha. Kami spaghetti. Yang apple. Yang naik untuk spaghetti di sini.
kita masak-masak guys. Masak-masak. Makan buah pokok. Panas ni. Sedap duduk buah pokok. YouTube. Telur je. Punya banyak makanan telur je nak. Satu lebih. Kata adik ni. Okey. Clean puff. Bertambah meja lagi. Nak hujan. Nak hujan. Dah gelap. Hujan geng, hujan. Hujan. Duduklah dalam kemah je. Lepak dalam kemah je lah kita. Marah kain hujan. Hujan pula, hujan sikit-sikit je. Ni, sedap je. Ayo, ye, bersatu. Ayo. Adik. Ya Allah. Sabar je lah. Dah tengah gigi. Kenapa kakak penuh? Adik tak penuh. Hujan dah reda. Jomlah kita jalan-jalan. Malam ni ada lampu. Mana ada lampu? Semalam tak ada lampu. Sebabnya hujan lebat sangat kot. Ya, ni ada wayar putus. Oh, ada wayar putus. Okey, sebab ada wayar putus. So, siapa-siapa yang nak camping kat sini boleh contact nombor itu. Siapa-siapa nak bercamping di Payat Campsite, inilah nombornya. Screenshot ya. Okey. Jom jalan. Ni nanti kalau tak ada apa-apa bulan 7 luruh ni. Luruh lah. Mula rame-rame ke Batu Kuro. Tukuro. Boleh makan durian Tukuro. Kambing. Tu, nampak tak? Sekarang ni buahnya kecil lagi. Masa bulan 7 nanti luruh ni. Ha? Dulu tapak.
Ni dalam ni pun ada ni ha. Dalam ni ada tapak lagi tu ha. Semalam dah ada. Dah keluar. Ya ke? Pagi tadi nampak yang ini je. Yang tu tak nampak. Ya. Puasan. Dekat dengan Sinki. Sana pun Sinki. Tu Sinki juga. Best lah. Uzi ni best. Sebab redup. Redup. Berpokok-pokok. Sejuk. Bawah ni pun boleh ni kalau boleh. Sejuk pun. Bawah ni pun tapak juga. Tapi ni untuk kemah yang kecil lah. Abang ni dah keluar ke? Tadi kemah kan? Tak ada kemah. Dia balik kot. Tu macam ada ayam. Ada ayam. Bawah tu ada satu. Terkejut saya. Astaghfirullahalazim. Dia terkejut. Aku pun terkejut. Hey. Ni tadi ada kan? Oh ya, sini ada tadi. Ini kalau tapak nasi lemak. Tapak nasi lemak. Tapak apa kemah nasi lemak. Okey ni. Ish, kita redup ni. Itulah. Macam mana camping kat sini setakat ni? Cepatlah. Duduk lagi. Siapa? Lagi. Lalang, jomlah kita ronda Uzi Putih. Boleh kan? Ke dalam lagi? Saja nak tengok. Tapi cantik lah. Dia macam mana tu nak cakap? Tapi cantik lah. Cantik. Dia tersusun sikit tu. Tersusun. Oh, tu toilet dia. Tu toilet dia. Ni tapak. Boleh parking. Kereta boleh parking dekat. Wow, menarik. Oh, ni tapak besar. Oh, sini pun ada juga. Oh, tapi ni panas ni. Kan sebab dia tak ada pokok situ. Tapi dia pun dah rasa sejuk. Sini sejuk kan? Lepas 9 tu dia rasa. Wow. Lawa lah ubat sini. Macam masuk apa? Macam masuk pintu gerbang. Banyak lagi ni. Ada bawah sana. Cuma yang belakang-belakang ni jauh daripada sungai lah. Macam mana nak tahu belah mana Uzi, belah mana Lubuk Tengas? Oh sana tu Lubuk Tengas kan? Sana tu. Tu. Oh, ini Uzi. Menarik weh tapak dia. Ni tapak. Tu tapak. Tapi mana yang kemah-kemah besar tu? Memang belah-belah sana. Pokok apa ni dia kata? Bukan. Kemboja. Pokok kemboja. Oh, ni rupa pokok kemboja. Tu, pokok kemboja. Menarik. Lawa. Boleh parking dekat. Meriahnya. Pesta lampu. Okeylah. Oh. Jumpa geng. Lampu sudah dibuka. Tada. Jomlah kita siap-siap maghrib. Apa-apa yang patut.
Nak kela. Kita dah selesai lepak-lepak. Tiba-tiba hari hujan. Makanya sampai di situ sajalah kita punya lepak-lepak. Hari pun dah pukul 11. Jomlah kita tidur. Selamat malam semua. Bye. Ada penampakan, ada penampakan. Wah. Tengah lepas masak, lepas makan, dia turun daripada pokok ni. Oh, tu. Ih, besarnya. Besarnya kamu, besarnya. Hari untuk berkemas. Mari kemas. Tiba masa untuk pulang. Ya Allah, sepahnya. Balik dah, nak balik dah. Ayuh kita kemas duluan. Tapak kita dah clear. Kosong, tak ada apa yang tinggal. Semua dah okey. Jadi kita pun nak bergerak balik. Terima kasihlah kepada semua yang menonton vlog ni daripada awal sampai habis. Terima kasih mana yang dah subscribe, like dan share. So drop lah komen. Apa-apa komen pun nak kita orang pergi mana ke apa ke, drop je, insyaAllah kita orang sampai. Okay, jumpa lagi di next content. Bye bye. Assalamualaikum.